Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa bersama di Rizal Suhaidi channel. So guys, hari ni hari Minggu guys, kita off day. Hari ni kita nak pergi. Oi, lori apa tu? Hari ni kita nak pergi satu tempat yang menjual ikan-ikan. Selalu kita pergi ke PCC Demak, tapi kali ni kita nak pergi yang berdekatan dengan hotel. Kita pergi ke Bunseng. Tempat tu pun jual ikan-ikan, dia tu cold storage, tapi dia ada jual ikan-ikan fresh juga. Hari ni kita nak jemput sana sebab selalu sangat tak pergi besi Demak kan, so kita pergi yang dekat-dekat. So kita tengok kalau ada yang kena di mata guys, kita akan beli untuk lunch kita hari ni ataupun dinner lah. Tengok apa menu kita nak buat pada hari ni. Hari ni guys, saya nak tunjukkan di mana tempat saya beli ikan tu. Jom. Guys, kita tengok kalau dia dah buka lah sekarang guys. So kita jam sekarang dekat pukul 8. So kita gunakan shortcut sini. Hari Minggu ni memang kenderaan sangat-sangat lengang, sebab hari cuti. So beginilah guys, jalan dia on the way, tak jauh, memang dekat area Pening juga. Dan kalau hari Minggu memang sangat-sangat lengang dan sangat selesa lah kalau kita nak keluar beli barang. Yang ni memang tempat perindustrian guys. Tengok, saya rasa dah buka dah. Tengok banyak dah kereta. Ok, cun. Nasi ada parking guys. Nasi ada parking. So kita singgah di sini deh guys, Bunseng Seafood Industry. Kita akan stop di sini. Lebar. Lubang guys. Ok guys, saya dah berada di Bunseng. Hari ni tak ramai orang. Ok, jadi kita tengok guys apa yang ada. Oh, ada ikan kering juga jual guys. Oh, satu tapak RM3. Dan ni ada sotong kangkung guys. Sotong kangkung pula, sotong kembang. Kita tengok sini. Ini ikan yu. Ikan yu dah potong kepala ikan yu. Kepala ikan yu guys. So kita ada toge, dia jual ada toge dengan tahu guys. Selipu ada juga. Ini ikan tongkol RM10 sekilo. Ini ikan popot ni kat sini kita main ikan popot. Dia macam ikan terubuk lah, ikan popot. Sini agak murah sikit berbanding dekat Besi Demak. Mostly ada juga yang frozen item. Ini kepala ikan. Dan ni tahu kepala ikan apa, RM6 sekilo guys. So ni adalah anak ikan yu. Oh, baby ikan yu guys. Baby ikan yu. Yang ni tenggiri. Yang ni kita panggil tenggiri papan guys. Kita panggil tenggiri papan. So kita tengok sebelah sana guys. Sini pun ada jual ikan masin yang banyak ni, dia jual berkilo sini guys. Banyak kan. Yang ni ikan parang rasa saya. Dia ada RM10 sekilo.
Tengok sebelah sana guys, ada udang, pun ayam pun dia ada jual sini guys. Sini agak murah berbanding tempat lain, tapi kadang-kadang pilihan tu ada kurang sikit, tapi comfortable lah kalau nak beli sini. Ini ikan popot, ini ikan siakap, ini ikan terubok guys, RM10 1 kilo. Ini boleh beli ni kalau rebus. Fresh guys. So saya nak beli ni. Ni kalau rebus, kalau fresh rebus sedap. Oh, ikan popot, banyak ikan popot hari ni guys. Oh, ni soto Penang RM20 sekilo. Yang ni ikan terubok yang grade bagus punya. Yang ni grade bagus punya kan. Yang ni RM40 sekilo. Dan ni ikan tenggiri batang. Yang tadi tu kita tengok papan, yang ni batang guys. Okey, dia punya isi pun gede. Okey, tapi yang ni RM25 sekilo. Tengok, kepala ayam pun ada jual sini guys. Ini hati. So ada whole chicken juga dekat sini. Ayam guys. So kita nak beli ikan terubok ni. So ni ikan jamah guys. Saya senang beli ikan jamah untuk buat goreng-goreng. Ini. Ini guys. So guys, kita pergi bayar. Saya nak berbalik sekarang guys. Okay guys, sini pun ada tempat potong-potong ikan. Kalau request nak potong ikan, ada di sini guys. Ini kepala ikan hiu. Kalau nak request potong-potong ikan, sini ada guys. Yang boleh setiap siang lagi. So kalau nak beli ikan sini, boleh nak potong, malas nak potong kat rumah, boleh potong kat sini guys. Okay guys, kita pun dah beli tak banyak ikan. Kita beli ikan terubok dengan ikan jamah guys. Ikan jamah ni kita goreng kunyit sedap. Ikan terubok yang tadi yang fresh ni guys, yang ni kita rebus guys. So inilah tempat yang kita orang biasa, taklah cakap biasa, tapi kalau nak dekat dengan hotel, memang tempat yang terdekat lah kita nak beli ikan-ikan. Kalau waktu-waktu begini mungkin agak kurang sikit jenisnya, tapi selalunya banyak. Kalau stok banyak datang, diorang pun banyak orang guys. So salah satu pilihan lah kalau kita nak pergi beli ikan. Okay guys, kita pergi kita nak tengok sayur juga. Sini pun ada jual sayur-sayuran guys, tapi dia tak banyak lah. Ada 2 tempat, satu sini, satu sebelah sana guys. So kita tengok mana yang kalau nak ada sayur-sayur yang cun kita nak beli. Oh, pisang ni guys. Oh, ini pumpkin. Kalau saya nak beli sayur lain, memang diorang tak makan. Kita beli pumpkin guys. Kita nak beli pumpkin, masak tumis biasa je guys. Oh, sini pun ada tempe, telur masin. Wah, offer lah telur masin lah. Okey lah. Boleh lah satu telur masin. Dah saya ambil sayur tu. So kita ambil ni guys, besar sikit. Kita bayar ni guys. Kita pun dah beli sayur pumpkin dengan telur masin guys. Kita nak tengok sebelah sana, mana sebelah sana pun ada jual sayur ni. Kita tengok. Okey, yang ni di sebelah kiri ataupun kanan guys. Ini banyak sayur hijau. Oh,
mostly by kilo. Sweet potato guys. Oh, banyak sini. Sini ada pumpkin juga, keledek, sengkuang, ada pineapple, nanas. Saya nak beli pisang tapi tak ada pisang yang best guys. Kita just tengok saja. Kita tak beli pun sebelah sana sebab kita dah beli pumpkin dengan telur masin dekat sebelah tu guys. So inilah tempat berdekatan kalau nak beli ikan, sayur ke apa. Tak jauh, memang kawasan pening sini. So ni jalan dia guys. Jalan ke kawasan industri ni. Dia tepi jalan saja guys. Dia tepi jalan saja. Bunseng sebut. So ini jalan keluar ni guys. Okey. Kalau shoot video seorang ni agak payah sikit sebab saya tak pakai tripod saya. So begitulah guys. Kalau tak pergi PCC Demak pun saya akan pergi ke Bunseng Seafood Industry ni. Kira berdekatan dengan tempat tinggal, berdekatan dengan hotel. So guys, mana-mana yang berdekatan pun boleh. Okey pun dia murah. Dan mostly memang jualan borong. Kalau dia dah jual murah-murah tu guys, banyak pengusaha kedai makan yang ambil stok kat sini sebab dia murah. Okay guys, so terima kasih yang dah like dan subscribe channel Rizal Seri Channel. So terima kasih yang dah support. Semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Jumpa lagi the next vlog guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.